Hai, apa khabar semua? Hari ini, Isnin 12 Januari 2026 merupakan hari pertama sesi persekolahan untuk sesi 2026. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat kembali kepada semua rakan dan guru Sekolah Kebangsaan Setia Alam. Kepada murid prasekolah dan tahun 1 yang akan memulakan sesi persekolahan untuk sesi pagi dan petang, selamat datang ke SK Setia Alam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita lihat gelagat murid yang hadir pada hari ini. Apa khabar Cikgu Salahuddin? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Apakah fokus utama sekolah untuk memastikan kelancaran hari pertama persekolahan 2026? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan Andromeda Channel. Baik, fokus utama SK Setia Alam bagi tahun 2026 yang memastikan perjalanan pembelajaran pada minggu pertama ini berjalan dengan lancar. Tentatif program telah dilaksanakan dan beberapa mesyuarat telah dilaksanakan dan kita telah mengambil pendekatan menyambut saranan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Di samping itu juga memastikan pembangunan atau fizikal sekolah berada dalam kesiapsiagaan yang begitu baik, dan sesungguhnya kita menyambut tahun 2026 supaya semua murid, semua guru dapat bekerja, dapat belajar dengan tenang, dengan gembira, dan kita welcome untuk 2026. Apa khabar Encik Abdul Salam? Alhamdulillah sihat. Apakah peranan PIBG pada hari pertama untuk membantu kelancaran sesi 2026? Okey, kebiasaannya tradisinya secara tahun ke tahun, pada hari pertama persekolahan, PIBG membantu sama dalam usaha meraihkan anak-anak murid daripada tahun 1 hingga ke tahun 6, dan kita cuba untuk menyampaikan mesej yang secara tersiratlah, di mana kerjasama antara ibu ayah yang tidak dapat dilihat secara mata zahir akan direalisasikan ya, dengan terlihatnya kerjasama yang erat di kalangan ibu bapa ataupun kalangan AJK PIBG daripada apa yang aktiviti yang kita lakukan pada pagi ini. Contohnya serahan sedikit hadiahlah, tak seberapa hadiah tu adalah pensel ajaib, di mana kadang-kadang anak-anak datang dengan keadaan yang mudi yang tak berapa cantik, tapi bila menerima hadiah yang tak seberapa, pensel, dia akan rasa gembira. Itu. Guru membentuk peranan yang positif untuk permulaan murid hadir ke sekolah melalui suasana persekitaran yang menyeronokkan dan teratur. Kemudian guru juga perlu mewujudkan kepercayaan di antara guru dan murid, kepercayaan terhadap kebolehan murid. Okey, dan akhir sekali ialah guru menggalakkan murid untuk belajar. Semoga sesi persekolahan tahun ini akan membawa semangat baru untuk kita semua. Sekian dulu dari saya, Alia Maisarah dari TV Andromeda. Cakna hebat, SKSA hebat. Ada apa ni? Nama Ibrahim Muhammad. Nama Ibrahim hebat ni. Saya satu. Saya dua ada soalan. Mana lagi?